SPM dah dekat, anak tentera jangan risau sebab Kementerian Pertahanan MINDEF memperkenalkan program Sentuhan Elit. Program Sentuhan Elit ni apa? Program Sentuhan Elit ini satu inisiatif sokongan pendidikan yang disediakan Yayasan Lembaga Tambung Angkatan Tentera YLTAT dengan kerjasama MINDEF dan Jabatan Arah Pendidikan ATM. Program ini dirangka khusus bagi membantu pelajar tingkatan 5, terutamanya anak-anak anggota ATM agar dapat capai keputusan cemerlang SPM. Nak tahu apa yang anak-anak ATM ni dapat dalam program ini? Diorang bukan saja dapat tuition intensif SPM, tapi turut diberikan bengkel teknik menjawab soalan dari guru berpengalaman, program pecutan akhir SPM bersama guru cemerlang MRSM dan SDP, program motivasi pelajar dan ibu bapa, dan siap ada program kerjaya dan hala tuju selepas SPM bagi pendedahan hala tuju kerjaya selepas SPM. Wow, untung betul jadi anak anggota ATM ini. Tahun ini sahaja 658 pelajar dari 6 sekolah dalam kem SDK dipilih untuk join program ini dengan penekanan diberikan kepada 4 subjek teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Sejarah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata inisiatif ini yang dilaksanakan sejak 2024 diteruskan tahun ini bagi memastikan anak-anak anggota ATM tetap meraih keputusan cemerlang SPM meskipun ibu atau bapa mereka sibuk berkhidmat dalam perkhidmatan. Tak cukup dengan itu, MINDEF turut memperkenalkan program pendidikan STEM. Program pendidikan STEM ini diwujudkan bagi membuka peluang kepada pelajar untuk mencuburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau lebih dikenali sebagai STEM. MINDEF akan bekerjasama dengan Talent Corp dan juga University Science Malaysia USM. Program ini dirangka dengan pendekatan yang menyeluruh. Talent Corp akan fokus bagi memberi kesedaran awal dan bimbingan kerjaya STEM kepada pelajar, manakala USM pula akan membangunkan modul intensif STEM serta menjadi penyelaras utama kepada universiti-universiti lain yang terlibat. Matlamat program ini jelas. Pertama, bagi beri pendedahan awal tentang kerjaya STEM. Kedua, bagi meningkatkan minat anak-anak ATM dalam bidang ini. Dan yang paling penting, membuka ruang untuk mereka tonjolkan bakat serta hasil inovasi sehingga ke peringkat antarabangsa. Nak tahu apa yang anak-anak ATM dapat dalam program ini? Mereka akan join modul intensif di sekolah, projek inovasi bersama universiti, bengkel persediaan dan pertandingan STEM di peringkat negeri, kebangsaan, malah antarabangsa. Sentuhan Elit dan program pendidikan STEM adalah bukti bahawa MINDEF sangat menjaga kesejahteraan angkatan tentera bukan sahaja pada anggota tetapi meliputi anak anggota ATM juga. Hari ini mereka anak anggota ATM, calon SPM dan pelajar sekolah menengah. Tapi mana tahu 10 tahun akan datang mereka bakal jadi pemimpin, seorang profesional dan juga inovator masa depan negara.